ingin dia tahu lu mengaduku dika. Ouch, Sharon, tengok ni. Isteri you dia genggam tangan I. Sakit tau. Memangnya salah ke kalau I nak berkawan dengan dia? You see, I ingatkan isteri you ni baik, lemah lembut, tapi rupanya fake. Kesian kan you? Entah apa lagi dia buat belakang you kan? Isteri aku fake ke engkau yang fake? Oh no. I tak fake. I'm real. I'm so real, Aryan. Yang fake ni, isteri you. Betul tak? Engkau jangan ingat aku tak tahu apa benda yang kau buat tadi. Aku tak buat apa-apa pun. Rania, aku nampaklah engkau yang tuang air sabun kat lantai ni tadi kan? Apa motif kau, Rania? Tak cukup ke apa yang kau dah buat dekat isteri aku masa kat Langkawi baru-baru ni? Tak cukup ke? Kau dengar sini, Rania. Kalau engkau nak stay dalam Zulian Airline, engkau jangan ganggu aku dengan isteri aku. Sebelum kau gerak daripada sini, aku nak engkau mop lantai ni sampai kering dan aku tak nak ada setitik air pun dekat sini. Kau faham? Tu mop. Bagus, Aryan. Hah? Aku? Mop lantai? Depan semua orang? Hah? Oh. Kau malukan aku, Kau malukan aku sebabkan perempuan tu. Semua orang pandang aku, ejek aku. Hah? Gila! No. Hebat! Hah? Hebat! Fine. Kalau itu game yang kau nak main, aku akan buat. Tapi bukan depan kau. Sebab aku bukan perempuan bodoh. Boleh Kak masuk? Boleh, Lin. Ketat je muka. Kenapa? Kes malam tak settle lagi. Kes malam dah settle dah. Ni kes lain pula. Okey, ceritalah bagi tahu. Kalau tak, susah akak nak jawab dekat Mami dengan Daddy nanti. Semalam pun diorang tanya. Kalau akak tak tahu apa-apa, nanti diorang tanya lagi macam mana? Mami Daddy tanya juga. Ya. Mami awak tu risau sangat dekat awak tahu tak? Macam mana? Ni. Kak Lin tahu kan lelaki yang buat kecoh dekat seminar kita tu? Ya. Dia dulu satu kos dengan Ria. Dan sekarang ni dia buat master project dengan Skyline. Oh. Lepas tu? Dia ada hati dengan Ria. Kau buat apa ni, Rania? Aku tanya kau kan, kau jawablah kau buat apa? I? Buat apa? Let's see. I tak buat apa-apa kot. You lupa ke? You yang bawa I ke sini. Kau jangan ingat aku bodoh lah. Ha? Apa benda yang kau cuba buat ni? Ha? Kau cuba nak perangkap aku kan? Oh, why so serious? Perangkap you? Sedar tak apa you cakap? Sedar? Kau jangan ingat aku bodoh lah, Rania. Kau sebenarnya nak balas dendam dekat aku kan? Maybe. Perempuan. Kau dengar sini.
Aku ni tak ada sekelumit rasa selera pun nak sentuh kau. Ku ingin dia tahu